guys, hari ni kita hari yang keberapa Abiman? Keempat guys. Mata aku mana? Okay, Abiman cari cermin mata, hilang. Sudah hilang. Kita hari ni gimana? Game mall GU. Kita nak pergi GU, nak beli puffer jacket. So saya dengan pakai macam ni, 2 layer je, t-shirt dengan panjang, sweatshirt. Abiman sweater je, sweatshirt je, sweatshirt dengan baju. Nampak? Kita orang dah di local tau. So ABKA dah turun, dia pergi smoking area. So kita orang je lah tinggal tengah kemas apa yang patut, apa yang perlu dibawa. Pergi nak bawa Ni cermin mata aku. Berdiri katil kot. Okay guys, Abiman tengah busy. So kita jumpa kat bawah nanti. Berat lo. Okay guys, sekarang kita orang dah berada di luar. Pagi yang sangat indah, sangat terang. Sekarang dah pukul 10 guys. Aduh, ada orang buat bising duk. Ada buat kerja duk kat sana. Flashback. Pagi yang sangat indah. Jom kita tengok Abiman dengan adik buat apa. Tengah smoking dok. Okay guys, bagi kita orang masa dulu untuk smoking. Jumpa sekejap lagi. Ciao. Okay guys, sekarang kami dah mulakan gerakan nak ke stesen bas. Sebab apa? Sebab kita orang tak pernah naik bas. Terutamanya di Jepun lah. Kalau bas kat Malaysia pun tak pernah juga. Kecuali naik bas trip panjang lah. Kalau yang stop by stop tu. Macam baru-baru ni kami nak pergi ke KL. Kau naik bas dari Kuantan, turun kat TBS. Ambil pengalaman lah. Sebab kerja sekarang orang cari pengalaman. Bukan pengalaman naik bas. Oh, tak boleh First bus trip kita kat Japan lah. Masalahnya tak ada poket dekat baju. Itu lah. Tak ada nasi tangan duk. Tangan aku dah dalam poket keluar ni. Kau punya poket seluar dah penuh pai. Tengok orang-orang kat sini kan. Orang-orang lokal sini pun pakai puffer tau. Puffer tu, puffer. Kau dah off mirror tu belum? So sekarang kita nak cari apa? Cari Lawson, 7E. Oh, sana. Salah jalan guys. Kita orang kat highway dah duk. Kita orang kat Gojo Satoru duk. Gojo Nishinotoin. So korang tahu tak kenapa nama stesen ni Gojo? Sebab dulu Gojo buat ni sorang-sorang. Dia yang buat stesen ni sorang-sorang. So kalau Abiman buat tempat seorang, boleh tak nama apa? Nama aku? Mafia. Zini Ilman. Mafia The Greatest Bus. Damn. So jumpa sekejap lagi lepas kita orang naik bas. Ciao. IC カードタッチお願いします。 Macam ni? Tap masuk dulu. Tap dulu. Ha? Tap dulu. Turun kot. Macam turun ni tap. Macam ni tak tahu kita naik dari mana. Malam kan dengar cakap masa turun je tap. So, kita orang sekarang dah dalam bus. Kita tak tahu apa jadi kat kita jadi. Naik ni random ni. Harap jadi lah. Kita update dia je. Sebab sunyi dah ni. Aku segan. Okay, jalan kita lancar. Bawa masa sekarang. Dia akan stop semua stop lah. Sorry. ございました。 Okay, tadi sebelum naik bas, kami dengar dia cakap tap kad. So, tapi kami tak tahu lah tap kad tu untuk orang yang nak turun ke ataupun naik. So, kami naik tadi kata dia tap kad. Jadi macam mana guys? Ayo berfikir sebelum nak cakap. Dia tu naik di tap. Oh yeah? Oh fuck man. Dia lagi dah bercas eh? Tak berhenti tu. Sekarang ni kan. Itu dia 3 stop. Asal ni baru 2 stop tu. Sekarang ni kita orang dah terlepas stesen ni. Mikael dia tak check phone dia tadi. Oh ni dah final stop dah gitu. Dia pergi stesen yang awal tu balik kan? Macam mana jalan lah? Jalan kaki je tu. Secara tiba-tiba kita untuk buat jalan kaki. Tengah-tengah kesejukan ni. Tapi tak apa, asalkan boleh sampai. Jauh jalan. はい、ください。はい、どうも。はい、ください。ありがとうございました。 Okay. Aku dah cuak tu. Secara tiba-tiba kita datang di tempat asal balik. Kita orang kat respawn point. So sekarang kita kat tempat respawn lah eh. Yeah, kita tempat respawn guys malam. Kita turun kat sini. Okay, sekarang ni nak jalan ke GU tu berapa jauh? Dalam 1 minit jalan kaki. Okay, 1 minit tak apa. Depan tu je kan? Dari 230 je. Yelah, jadi berapa? 290. Oh, lebih 20. 20 yen berapa ringgit eh? Berapa sen je eh? Ke 60 sen.
Okay guys, sekarang kita orang dah berada di GU, tapi kita tak nak walking back door. Kita orang nak masuk pintu depan. Tempat ni macam mall tu. Ni ada Burger King. Ada Baskin Robin. Oh ni GU. Yes. Dia stop kita orang patut kat mana? Somewhere depan sana lah. Tapi terlepas. GU ni dia macam mana kan? Dia Macam Uniqlo. Barang tu sebenarnya murah ke apa? Entah. Tak, Mikael punya baju hijau. Alim menyelah dok. Dia memang ni lah. Kena, kalau Fokio tak sponsor kat dia tak tahu lah. Ya, Dr. Gail. Selama 4 hari ni, 4 hari lah dia baik pakai Dr. Nampak tau. Abang Fokio. Kalau Abang Fokio ada kesempatan tengok vlog ni, Abang Fokio reach out lah kita orang. Ya dok. Kami berdua pun teringin nak pakai dotet sebenarnya. Tapi tak kesampaian lah Abang Fokio. Kawan seorang ni je yang dapat beli abang punya hoodie. Ya dok. Kita orang tengok pakai macam ni je abang. Baju Times Square beh. Beli kat Times Square Baju berapa Shein. baju ni? Okay, kita orang dah sampai kat dalam mall tu. Kita orang patutnya kena cari GU tau. Nak cari GU sebab nak beli puffer kan. Tapi kita orang tengok benda lain pula tu. Ya dok, cuci mata dok kat sini. Ada shawl, scarf. Macam-macam ada. Korang nak apa? Siapa yang nak kirim? Yang kirim lah. Kita nak balik. Coach apa semua ada kat sini. Barang-barang second. Ni barang-barang kamera ada. Coach lagi. Dah. Mikael dah pegang kamera dah. Sudah. Ni yang habis sudah. Habis. Beli ke guys? Guys, Patut beli guys. Korang komen patut kat beli bawah. tak? Patut beli tak? Korang komen kat bawah. Harga dalam 830,000 yen. Berapa ringgit? Tak tahu tu. Rasa murah je ni. 800 je pun. Fuji. Ni fotografer tak berbayar. Dalam 20,000 je guys. Ya. Dalam 20,000 je. Harga sebiji motor. Jumpa Osmo Pocket 3. Dia jumpa adik dia, kawan dia. Betul. 79,860 bersamaan 1,900. 1,900. Murah? Saya dapat harga jackpot. Untuk kereta combo 2,000 je saya dapat. Jip, aku ada satu soalan. Ini apa benda? Inilah yang kita selalu pakai dekat 5M. Apa orang panggil drone. So kat korang kalau tak nak malas-malas nak marking banyak kan, pakai ni. Sebab yang ni dia follow, dia pakai AI, smart AI. Nampak dia tulis smart. Tak ada AI, tapi AI lah. Korang kena tengok dia video dia dekat ni, gameplay dekat YouTube. Tak pun korang buka ni, korang buka GPN punya YouTube ada lah. Drone ni tu. By Gibbon, bakal upload nanti. Ni kamera dispo dia. Ustaz tak? Jadi gimana? Yo. Dia gimana? Yo. Okay guys, welcome guys. Kita dah berada di GU. So sekarang kita apa? Puffer hunting. Yes. Let's go. Sebab kita orang punya belagak tak bawa benda yang sepatutnya daripada Osaka. Dia basically GU ni macam Uniqlo tapi cheaper version lah. Half price of Uniqlo. Nampak tu. Tengok puffer yang tebal sini berapa? Dalam berapa? 100 100 lebih je tebal sini. Mana kau nak dapat? Siapa yang nak kirim, tak payah kirim. Beli sendiri. Ni semua dulu jaket-jaket ni aku yang buat seorang-seorang ni dulu ni. Okay guys, saya nak try baju juga. Okay guys, kita try baju dulu. Ni apa XL? Leather ketat tu. Kau terasa ketat kat leher? Panjang je. Macam gay boy tu. Tak nice lah, tak nak. Okay guys. So sekarang ni kita orang tengah sesi test outfit. Kita orang tengah mencari baju yang sesuai dan lawa. Aku dah jumpa aku punya. Aku ambil half zipper ni. Dia simple je, color hitam je. Aku nak color ni sebenarnya. Aku nak ambil color ni. Tapi dah habis. Tinggal satu ni je. Tu Jeep pun ambil half zipper gak, color hitam gak. You do, kalau ada coklat pun ambil coklat kan? Tapi coklat tak ada. Dia kecuali kalau kita nak bagi GU lain lah. Tapi tak apa, beli sini je lah kan. Nanti kalau singgah GU lagi, beli benda lain pula. Time record ni lah tiba-tiba ramai lalu. Tadi tak record, tak ada seorang di sini. So Mikael, dia ambil apa ni? Mikael ambil puffer dengan, aku pun tak tahu apa sebenarnya. Lagi dia ambil. Aku sebenarnya nak test satu benda ni.
Okay guys, sorry to say tapi saya terpaksa join Squid Game lah. Saya terpaksa join Squid Game. Saya perlukan duit. Hi guys. Aku join Squid Game tu. Aku nombor 067. 67. Aku nombor 067. 67. Sini, tunjuk outfit kau. Ni puffer yang Mikael ambil. Tapi mungkin tak Betul, dia ambil. Kau tak ada zip tu? Kalau zip panas tau, ni tebal gila babi tu. Kau dengan pakai hoodie ni tak payah zip tu. Tak, aku tak nak pakai hoodie masalahnya. Sebab Sebab ni ada hoodie tu. Kalau tak ada hoodie, faham. okey. Dia kata ada lagi satu GU. Ada pun yang macam ni kot atas nasib. Faham? Barang sini. Okey. Oi, semat tu. Okey. Sampai dia saya double tu. Okey dah tu. Okey. Okey tu. Semat apa? Okey lah, warna biru lah. Babi apa? Kau nak juga colour striking? Ambil colour gelap dah lah. Japan, pixel. Malaysia, pixel. Kau kena beli tu, Mikael. Kau kena beli tu. Aku tak kisah kau suka tak, kau kena beli tu. Pixel tu. Masalahnya putih. Putih tak kena dengan aku tu. Kau kena ada tu. Nampak? Japan pixel tu. Kau pixel tu. Kau kena ada tu. Gentle kau kena ada. Ambil lah. Mana? 结账的时候，请收银台附近的工作人员衷心期待各位的光临。 Secara tiba-tiba sebab aku punya ni bukan tax free, so aku kena bayar sendiri dekat kaunter tu. Yang lain semua bayar dengan cewek-cewek. Jepun aku bayar dekat robot anak. Okay, letak lah kan. Macam Decathlon. Do you need any shopping bags? No. Pay by card. Udah ditolak cuy. So saya berjaya guys. Bayar di mesin Jepun. Tengok diorang dapat dengan cewek-cewek tu. Syallah. Menangis dengan mesin je lah. Aku rasa aku nak pakai terus lah. Tapi dalam ni panas tu. Dalam ada heater tau. Kat luar yang sejuk. So aku macam tak tahu lah nak pakai letak ni. Sebab aku malas kalau dah keluar. Sekejap lagi susah nak pakai. Kalau pakai kat dalam, senang sikit. Tapi kita macam nak tengok Go XLR. Sebab Jeep kita ada Go XLR dekat GU. So aku tak tahu lagi. Tapi tak apa. Kita kan busy man. So kita redah semua. Plan asalnya itinerary nak pergi sightseeing dekat Kyoto. Kalau pergi shopping. Pokok benda pun aku tak tahu dah yang berlaku sekarang ni. Pelik. Tak ada tax free tu. Tapi asal kau dapat bayar kat kaunter? Aku bayar kat robot tu. Aku mau nak borak dengan cewek tu. Okay guys, kita berada di level audio and music. Bersama Abang Kair, bersama Mafia, kita cuba juga. Jangan. headphone. Okay, so sekarang kita nak mencari Cari apa? Go XLR. Cari Go XLR. SLR. Tak, Go SLR tak friend tu. Ya dok. Mana streamer-streamer yang tengok ni, kalau ada nak beli Go XLR, beritahu kita orang. Kita orang akan bawa balik salah satu. Okay, tapi pastikan cas PS tu ada lah, 1,500. Double price eh? Mama. Okay guys, jumpa je lagi. Okay guys, kita orang baru saja keluar daripada Kyoto Yodobashi. Okay. Guys, Go XLR habis tu. Ya dah habis Yang tu. kat Malaysia je habis. Dah sold out man. Sold out. Tapi jangan risau, dekat Muzi beli sekarang tengah ready di stock kan. Jangan So, tu, jangan siapa spill, jangan cepat- spill tu. Siapa cepat je dapat lah. Tapi tak apa, Tak apa. nanti kita orang cari lagi kat Japan ni, kat kedai-kedai lain yang ada barang-barang mixer apa semua. Kita orang try cari kalau ada. Go XLR. Sekarang kita nak tukar baju tu, nak pakai Baju apa? Baju puff. kan? Aku Kita apa? half zipper. Half zipper. Kawan nak pakai jaket apa tak? Kau tak tahu lah nama dia. Kita orang nak salim baju dulu. Assalamualaikum. Okay guys, kita sekarang berada di Central Gate JR Line. di Kyoto Station. Di Kyoto Station. Coyote. Kita nak bergerak ke Bamboo Forest. Kita nak menikmati art-art berat
Betul, yang penting benda first kali nak cari matcha guys. Apa? Matcha. Oh, matcha. Sebab aku hari ni aku jadi performative male. Ya, aku Anjay. pakai half zipper. So aku perlukan ni lepas ni. Aku perlukan matcha. Ya, Mata pun dah ada. Ni baju-baju yang kita dah beli tadi dekat GU. So korang kena beli juga ah. Kalau korang pergi Babi Japan, menekan sel. kalau korang pergi Kyoto, pergi GU ke apa, Hai korang sayang. kena beli yang ni juga. Banyak ada kesayangan kat sini. Ya, ni apa ni ramai-ramai budak sekolah ke apa ni? Tak tahu duk. Babi kita dah macam kesan zombie orang tunjuk depan orang je. Semua orang datang attack kita duk. Kepala otak dia. Dia train tu busan gila ni. Aku cakap kita salah jalan lah. Ya tu. Patut kita lalu kiri tu. Lalu tepi sana jom. Ha. Kita lalu tengah-tengah tu. Ha, ni mau selamat sikit. Ya tau. Saya beli kecil. Okay guys, jumpa korang kat atas train. Berat tu. Okay guys. Kita dalam train. On the way nak ke Bamboo Forest. Masalahnya train ni jauh tu nak pergi Bamboo Forest tu. Agak berkicap, kita tak makan, tak minum lagi. Biasa gamble. Jauh lagi. Arena Namaiwa. Tak, jauh lagi. Tengok Abiman borak apa duk? Dia borak api duk Abiman. By the way, selamat datang ke Kyoto. Sara Agashiyama. Bamboo Bures Bamboo Bures tu. Saga Arashiyama. Selamat datang ke Saga Arashiyama. Ya, Aragashiyama. Arashiyama. So kat sini lah kat mana kita boleh jumpa ni kan. Hei. Mochi Sini, tu, mochi. Kau rasa kat sini ke kot? Tak tahu lah. Macam kau tengok kat depan ni, view dia memang lawa gila tu. Kat belakang sana tu Kanan ada tadi, kanan bulu-bulu. tadi. Salah jalan guys. Salah jalan tu guys. Kejap kau nak beli mesin gedegang ah? Oh, ni boleh pakai suika kan? Sekejap. Boleh ke? Tak tahu tu. Mana milk tea tu? Ni Orang boleh pakai Ni? suika. Mana boleh pakai suika? Boleh lah suika. Air kokak boleh? Sekejap. tak sure tu. Macam mana aku nak beli okay. Suika Diorang tengah mencari ni guys. E-wallet. Mana nak Cara scan? pembelian menggunakan e-wallet kat vending machine ni. Ni je lah boleh scan kan? Sekejap aku try scan. Aku kena pilih air dulu ke apa ni? Suika. Dia pilih air dulu. Itu baru bayar kad. Sekejap lagi guys. Okay guys, kita dah berjaya dapat air. Air anggur. Meter 130. Ni duit apa tu? Diorang bagi ni tapi ni berapa tu nilai dia? Tak tahu. Tak ada tulis harga masalah. 5 kot. 5 yen ni. Oh sedap tu guys air grape ni. Rasa macam kau makan grape. Tapi aku tak boleh minum grape. Aku kena minum matcha. Aku kan performatif. Pakai half zipper, pakai cermata. Yelah. Macam tu lah. Oh, Mikael pun dah berjaya beli air. Air apa beli? Air drinking water only. Sekejap. Kita kekalkan 10, drinking water. 20, 30, 40, 50, 60. Jeep tetap dengan gaya tradisional. Yes. Beli menggunakan shilling. Kau nak ambilkan 2 shilling ni. Banyak-banyak buat apa tu? Ni semua duit daripada yang last trip kau. Kau tak boleh pakai 1 yen Hanat. 1 yen ni tak laku tu. Cuba kau bagi aku 500 USD je. Oh tu kena minta dengan koki. Boleh ni muka merah sel. Bapak tak strong. Weh, ada anjerir. Anjir tu pakai baju. Boleh air apa Jeep? Air panas. Air panas. Jeep dia mesti air panas dia. Ya dok, air panas dok. Ini idea milk tea. Dijamin halal. By Jibon. Swipe up. Ni apa benda ni? Only cash pula dah. Okay guys, kita orang tengah berjalan ni. Dia punya sejuk tu dah makin ekstrim kat sini. Aku tak tahu kenapa. Hidung Abi mana berair tu. Aku dah pakai 3 layer pun still tak load. Aku dalam ada t-shirt, sweatshirt, lepas half zipper, still rasa sejuk. Seluar aku pun 3 layer. Aku ada boxer, aku ada heat tag. Lepas tu baru aku ada seluar. Tu pun tak function. Tapi tak apa, depan kita ada geng-geng Indo. Diorang nak berkawan dengan kita sebab kita nak IQ tinggi. Kau jangan join orang punya group gila. Diorang beli, review dulu. Okay, ini adalah ikan koi. Ikan apa? Tak tahu lah ikan apa tapi saya ambil pisau coklat guys. Tapi cuba tengok tu.
Tengok dalam dia. Dalam tu... Oh dalam ni. Oi, kau beli berapa banyak weh? 5. Nak pecahkan duit dah. Oh. Macam mana rasa? Sedap? Red bean paste. Red bean. Kau beli coklat? Coklat. Ha. So kita orang nak masuk ke Bamboo Forest depan ni. Rasanya depan ni dah dekat ni. Kita tengok macam mana kejadian dia sekejap lagi. Kat sini ramai gila orang tu. Ada ni tu, ada Indo-Indo beria. Lepas dah makan yang ikan tadi tu, tiba-tiba jeep dia merasa lapar lagi. Tiba-tiba jeep ternampak sotong. Ya guys, sotong yang berharga RM1,000. Mana satu yang kau nak ambil? Kau nak ambil octopus. Okay guys, saya baru lepas beli octopus. Ini adalah sos mentayako mayonnaise. Ini memang enak. So kita try. First bite. Tanpa sos. Rasakan ni? Enak. Dengan sos pula, dengan sos. Second bite with sauce. Dalam tu apa? Raw eh? Fish raw dalam tu? Ni. Ha. Ha. Telur ikan kan? Rasakan ni best? Sedap. Memang sedap lah. So kalau korang datang sini Bamboo Forest, korang boleh datang kedai ni. Oh, rasakan ni best? Jom keluar sikit. Orang nak membeli. Cepat. Saya suka best sos ni. Kat mana ada jual? Malaysia? Sini. Sedap cak. Ni betul. Octopus tu. Apa dia macam Dia ada fresh crunchy best. sikit kan? Sayam. Sayam. Karage. Boleh? Habis macam sos kayu sos best. Kita musafir. Ni guys. Baik kita makan jap. Jadi kita sambungkan perjalanan kita orang. Ciuman. Tadi saya nampak ada seorang lelaki ni jalan macam ni. Kenapa? Macam mana? Macam tu. Kenapa? Dia tak render tu. Tak render? Tak render lagi. Tempat ni berat. Kau rasa dia ni lah, Yenda. Tadi Yenda tadi. Okey, kalau Yenda ada kat sini, tempat ni dia buat seorang lah. Dulu dia buat seorang tempat ni. Ya doh. Asal kita pergi tempat macam ni tu. Ini family punya tempat tau. Ini sumpah betul side quest babi ni. Kan nak buat sinematik. Apa benda dia lalu kat tempat ni. Pomok Korea ni. Secara tiba-tiba kau jadi sini tour guide Tak boleh tu guys, tempat ni dia terlalu banyak travel agent tau. Macam tempat-tempat yang kita pergi sebelum ni, kita orang redah Ini memang tempat tourist spot kan. So banyak gila travel agent apa semua. Tengok depan tu. So yang datang DIY macam kita orang ni, tiba-tiba kita orang terjoin dalam orang punya group. Nampak dia dah ada tu lah, mainan dia dah. Tak tahu? Tengok apa benda dia cakap ni. Saya tak faham. 場所によりますもんね、あれもね。ああ、そうですか。Sorry, be careful, be careful. Okay, secara tiba-tiba kita orang dekat atas jalan kereta api. Tiba-tiba tak apa-apa. Scripted semua ni. Aku dah kata lah, tempat ni memang scripted. Alah, budak ni pakai sweater pula. Dah member aku hilang. Dah aku berseorangan. Aku di tengah-tengah hutan yang dipenuhi dengan bambu-bambu sekalian. Belah sini pun bambu-bambu semua. Di kanan aku. Weh, kosong. Aku nak ambil gambar tu. Ya tu, guys. Bodoh lah, ada orang pula dah. Tadi dah cun dah. Macam kalau aku maki dia orang pun, dia bukan faham tu. Dah main basketball pula, kena bola rugby. Memang kena timbang lah. Kalau ni, memang boleh timbang ni sekali, lepas tu sepak.
Dia timbang buat macam bola sepak kan. Bola bulat tu dia buat. Mana praktis? Dengan perempuan sekali main ni. Merah sama muka. Baik tu. Allah jatuh dah. Start when them young. Training. Training tu. Ya dah. Ini baik tak? Agak-agak boleh aku main gelongso ni. Orang nak main gelongso tu. Tak main konsol. Main. Sebab tu aku pandai. Kalau aku tak main time kecil aku tak pandai main gelongso. Jom guys, kita main gelongso guys. Dia lari dah main. Budak-budak tu lari dah. Kotor tak ah? Kotor dah tu pasir. Eh. Mana main? Main jongkit-jongkit, jom. Okey. Ah. Oh, pandang kau. Dia nampak macam dua budak bodoh tengah main gelongso. Teruk kan? Patah dah ni. Bola kat sana. Dia minta bola. Ha? Budak tu minta bola. Bola kat sana. Jom lah. Kita temple tak sampai lagi tau. Je dah. Temple tak sampai lagi. Sejuk. Tak boleh hipel tadi. Okay guys, jumpa kat temple. Oh, tu budak tu. 重力が眠りにつく千年に一度の今日太陽の近くに立ち僕らこの星を手よ彼が目を覚ました時連れ落とせない場所へせーので大地を蹴ってここではない星へ行こうKalau sawah padi ni, kat Kedah pun ada. Kat Penang pun ada. Hanya duk buat pelak. Dia AI dah. Aku dah buka kasut dah ni. Kita orang dah mengah tu guys. Ya dah. Udara sejuk ni buat kita orang lemas tu. Hidup berair dah. Kalau kita orang ada emas, mungkin okey sikit. Kita orang aku rasa dah berjalan lebih sejam naik bukit. Satu temple pun kita orang tak jumpa lagi. Ni? Memanglah, tapi kalau kau masuk kau jumpa temple terus. Jauh lagi dah. Tu ada tangga dah mu. Ada tangga. Temple kita boleh skip lah kot. Kan? Giam Ya. terus. Kita pergi lah kan? Boleh? Boleh. Spesial tu. Okay guys, sebabkan kita dah penat tadi, kita orang tengah memikir. Aku macam nak masuk, aku macam okey lagi nak berjalan depan ni. Sebab dia straight tu, naik tangga. Lepas tangga tu kau jalan ke kanan, lepas tu ke kiri, lepas tu kau jumpa temple tau. Cuma agak penat sikit tapi okey je kan. Cuma ni aku tak tahu dia kena bayar ke tak ni. Aku nak pergi tanya dulu. Tu dah 500 sen. Tak apa, kita tanya je lah. Lepas kita tanya, jauh ke tak? So memang sen. Hai. Do we need to pay to enter this temple? Do we need to pay? Oh, one person 500 yen. Is it far from here? Is it far, the temple? So where are we right now? The one temple. So currently we are right here. Then we need to go through this stair. Is it? Then we need to straight. Jauh-jauh dah temple dia. So 500 yen per entry, is it? And only garden entry 500. Oh, semua tu. Okay. Sekali masuk ni 400 Ya, lah. betul. Aku tanya dia pekak ni. Or building no inside, outside. Oh, we cannot go inside. No inside. Okay. Alright, never mind. Thank you. Arigato. Penat aku borak dengan dia pun pekak ni. Aku borak lain benda yang dia borak dengan aku. Tapi jauh dia nak kena naik tu. Banyak dia temple tu ni. Jauh lah kalau nak bersantai boleh lah.
Tapi sebab kita nak kerja Gion, kita nak pergi Gion pula. So better tak payah kot. Dia nak masuk dia murah je. 500 yen pun dalam berapa belas ringgit je kan. Berapa belas ringgit je. Atas 13 tahun 500 yen. Bawah 13 tahun 200 yen. Cuma Jepun tu orang pekak kat aku borak lain. Dia ajak aku borak lain. So tak apa lah. Kita orang patah balik lah. Nak patah balik ni pun aku rasa Jauh kalau speed run mungkin 15 minit boleh lah kot. Tapi kalau bersantai tak tahu lah. Tengok ajak pergi So sana. kita balik ni nak apa? Naik train lah. Tak tahu lah. Gion kena sana. Gila kena naik train tu. Gion dah belah lain. Ni kita ni kat belah jauh tu ni. Dia kena cepat tu. Kan jadi gelap Kalau lah. train sana kan. Tu kalau sana tu dia tunjuk sana. Okay guys, jumpa sekejap lagi guys. Hai. 6-7. Memang please be quiet dok. Please be quiet. Dia kata macam ni kan. 6-7. Hai. Sama itu tu. Betul. Kuah itu. Itu lah tu kan. Dia sejuk tadi. Dia sejuk ke bang? Menggigil lah dia. Kita orang dah officially sesat. Kita orang pusing satu round. Ingatkan exit train tu belah sana. Rupanya kalau kita orang turun bukit tadi, straight je sampai sini. Ini pusing satu round untuk pergi sini balik. Angin dah mencucuk-cucuk. Masa dah time. Kita nak ke Gion ni entah sempat dah tidak nak tengok macam hat. Ni, jumpa balik padi sini ni. Tu, kita dah dekat atas sana tu tadi. Baik kita straight je kat sini. Sampai dah. Mada kono sekai wa 僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう時は来た昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕で Nejo station 知れます知ります。マスター、そば、弥生県の京都ですね。 Cinnamon agak tahu des. はいはいはいはい。バスからそば、バスからそBuddha bodoh sebab. Okay guys, sekarang kita orang dekat betul-betul dekat tepi terminal. Bus stop. Terminal. Bus stop punya ni lah. So sekarang kita orang tengah melepak subcourt kat sini. Kita tunggu bus. Support. Yes, kalau korang nampak Subcourt. support ni. Tapi nanti saya sensor kau ni. Tapi yang pasti kalau korang nampak bus nombor 15, Korang komen kat bawah. Korang komen kat bawah bas nombor 15 tu sebab kita nak kena naik tu. Beku tu rambut. ya tu, sejuk. Okey, papa. Papa caw lagi. Ini ke? Now dia kata. Ni Apa kot. Okay guys, sedikit info guys. Kita orang salah naik bus guys. Ya tu, dia tulis now tadi. Ni, dia tulis now. Tapi patutnya masuk situ tau. Nampak?
Ni buat hujan ni duk. Sudah. Masak kan. Gamble lah. Memang masak. Jumpa kau kejap lagi. Gerak lu. Okay guys, sedikit update guys. Kita orang dah turun pada bas yang bawa kita orang pada sesat tu. Masalahnya, so sekarang macam mana ni? Masalahnya ada jalan ni. Dia kata bas 46 tau. Tadi ada tau bas 46 tau. Tapi dia suruh aku naik bas 15. Lepas tu, bas yang tadi yang kita naik tu tak ada nombor. Tak ada nombor tapi dia tulis kat sini now. Jadi semuanya salah Google. Buat report. Sekarang ni kita macam ni. Kalau ni kita kena tu. Oh ni naik apa? Subway City bus lah. Nombor apa? Nak tepat pula. Bas ni ya? Bas nombor 46. Tak tahu tu jap. 46. Okay guys. Bagi kita orang masa untuk cari jalan penyelesaian dulu. Apa Roger? Tak payah zoom. Okay, sekarang ni kita dah dalam bas yang betul. Kod. Kalau ikutkan ada 6 stop baru kita sampai. So, kita saksikan lah macam mana perjalanan kali ni. Sampai ke tak. Benda dah gelap, dah start sejuk tadi. 3 layer pun dah tak function. Okay guys. Akhirnya kita orang dah jumpa jalan yang betul untuk menuju ke Gion. Tapi sekarang ni cuaca dah nak gelap guys. Dah mendung guys. Walaupun sekarang baru pukul apa ni? 5.40. 5.40. Jadi kita ni kena jalan straight jauh kat kau ni. berapa kilometer? Tak apa, jalan. 300 Kau nak naik ni. 350 meter. Apa? 350 meter je. Waduh, jauh banget. Tapi tak apa-apa, kita nak kurus. Okay guys, apa hal jumpa kat Gion. Gerak Apa hal Okay guys, now sekarang kita berada di Gion. Macam korang nampak, kita orang kat jalan. Ni Abim Man dengan Abi Kail Tak menyala. masih lagi sedang mencari hala tuju kita yang tak menentu sekarang. Saya pun tak tahu macam mana. Saya ikut je. Saya ikut je. Tapi kat sini cantik guys. Memang cantik. So sekarang ni macam mana kita Abim Man? Aku pun tak tahu dah kita nak ke mana ni. Kenapa dok? Tak tahu dekat mana tu tempat ni. Kita mencari apa? Yosha, hai. Yosha, hai kan? Kena esok tu. Okey, itu esok. Selebihnya? Semua kena esok tu yang tu. Yang hari ni kita boleh pergi Gion. Kita nak pergi mana tu? Tempat tu, temple tu. Ayam tak pernah. Dia tak menyala. Osaka Pagoda. Hokanji Shrine. So, itulah dia guys. Kita jumpa sekejap lagi. Memandangkan sekarang ni dah gelap, kita cari makan je. Sebab tempat tu malam tak menyala duk. Bukan malam lah ni kan, petang tu sebenarnya. Tapi tempat tu tak berlampu. Sekarang dah pukul 6. Tapi Tempat itulah tak berlampu, pukul 6 kan? kat sini dah gelap duk. So, kita cari makan. Okey, apa hal jumpa kedai makan. Lepas tu pulang lah. Pulang esok, patutnya kita orang balik awal. Tapi kita tukar. So, kita lambat kan. Kita settle kan yang dekat area sini punya dulu. Kita balik tengah malam. Lepas tu tak ada, balik tengah malam. Balik bila dah settle. Kita tukar train kita. Okey, jumpa korang kat kedai makan lah. Hidung saya dah beringus ni. Pasta shrimp cream paste. Lacan lah. Shrimp paste. Betul lah. Dia nak terburai. Oh. Dia picit duk awet dia. Ya. Kopi latak tu mana menu? Menu ketiga Manfia, chocolate chip scones. Mana-mana lah yang korang prefer? Connect kau prefer tak? Scone. Yang pertama, tuna mayo onigiri. Yang kedua, salmon onigiri. Yang ketiga, dessert. Yang keempat, apple. Nyomel. Anjing dia pakai puffer tu. Tu jenis orang Jepun tak dadak. Actually muka macam Melayu lah. Mana? Bukan Melayu tu. Namanya? Kazakhstan. Kazakhstan, Uzbekistan. Golstan.
tu Kim Jong Un Junior. Bodoh sebiji, rambut sama bodoh. Guys, tengok guys. Makan kejap kat luar. Merah cok tangan. Baru kejap je tu makan kat luar ni. Ni tak merah sangat lah, ni merah. Ni sushi ni halal tu? Mana kau tahu? Tak tahu. Masuk kedai tu jap weh. Kedai belakang tu. Ambil heater jap. Oh, ni dah. Bawah ni dah. Apa? Bawah ni. Apa dia? Kedai-kedai matcha. Ya, kedai matcha. Ada heater? Ni matcha tu. Okay guys, kita dah sampai dekat dengan rumah, dekat dengan hotel. Oh. Apa yang besar weh, dia punya strawberry dia. So Jip, macam mana Jip? Oh, mapo jam. Apa perasaan jumpa Cindo tadi? Tak dapat dah kau tengok macam tu. Rambut paras bahu. Baju Dua putih. orang. Dua orang. Ha. Kita masuk macam supermarket lah kan. Sashimi. Supermarket yang berhampiran dengan hotel. Tak adalah dekat juga, jauh kat lah ni. 200 sen mat. Pendam RM6 tu. Ada tulang semua sekali lah. Tu sushi. Ni dia nak murah beli kat Aeon tu, benda-benda sushi. Octopus tu berapa tu? 800 sen. Ni Murah, Ni 800 tu 600. Berapa? Kalau 500 sen tu RM15 Ha. 15. Tu. Tak apa lah, kita pusing-pusing dulu sini kan. Kita ada tuna tu sana. Kau makan tuna? Tuna. Aku tak suka sangat. Kau sashimi semua makan weh. Tuna aku kurang, rasa dia pelik. Tu daging. Ni, bukan tuna ni. Ni Tuna ke lidah? telur ikan tu. Telur ikan. Telur ikan. Rancak tu kedai dia. Je tu. First time dia masuk supermarket Jepun. Sashimi. Ni sashimi guys. Ni murah tu. 500. Ikan apa? Ikan bodoh-bodoh. Ini salmon ni 500 je. So macam mana Ji? Kita fikir dulu lah. Jadi kita akan tunjuk apa yang kita beli lah, ataupun keluar kumpau. Hello guys, kembali lagi selepas membeli belah. Ni sana kan? Kita kena Sana. cross. Okay guys, kami kat depan Fresco. Baru Sini saja boleh lepas cross. membeli sashimi, sedikit sashimi untuk buatlah perut. Kita ni kita tak kumpau keluar daripada Fresco. Betul. Kita membeli. Ya, ini dia. Aku beli tuna sashimi. Jip beli squid. Squid, octopus. Octopus. Okay, kita nak melintas dulu. Okay, kasih tunjuk sikit lintasan besar di tengah-tengah Saya alam. amat besar. Sejuk whatnot. Okay guys, saya rasa saya tak dapat nak pegang kamera ni lama-lama. Sebab sejuk Sebab tangan dah sudah mula membeku. Jumpa Jadi- korang kat ni tempat smoking je. Jumpalah korang dekat hotel ataupun kita orang singgah smoking area dulu. Okay. Gerak dulu projek. Guys, sorry guys. Kita lupa nak end vlog tadi. Betul. Kita baru habis makan tu. Kita makan macam-macam lagi. Natto pun ada ni. Lagi dua. Tapi kau seorang je makan duk. Sebab kau je makan. Ni aku Enak. makan tadi. Enak. Kau nak lagi ni lah, lagi dua. Yes, lekeh tak nak aku. Kita makan sashimi tuna dengan Hello? itulah dengan tu. Gimana? Apa? Bagi aku gas keluar je susah pula. Kau gas keluar. Boleh? Okay guys, hari ni kita Aku dah pakai seluar. nak buat green tea. Saya jadi chef kedua. So ni kejadian dia. Dia punya tea bag dia hari ni. Okay. Kita orang buat green tea. Kita nak membuat green tea. Buka lah ni, Cam. Kau tengok vlog je lah, nanti dah siap. Banyak bunyi lah kau ni. Tahu asli ni. Okay. Tuang. Ini dia. Nak kena tunggu pula. Macam mana nak ni? Ni Oh, bukan. Okay. Itu dia. Okay, lepas tu ni. Enak. Weh, kau pun otak kau. Salah duk, sampah duk ni. Okay. Tambah balik. Okay dah, cukup. Okay. Asal ni kurang mana boleh kena sama lah, kena adil lah. Adil dan sama Dia lah. makin kurang duk. Okay. Allah terlebih. Cik, kita nak minum dulu, panas gila. Kita nak kena tunggu benda ni sejuk sikit lah, baru kita boleh minum. Oh, tapi sorry. So, jumpa korang sekejap lagi bila air ni dah sejuk. Lepas tu kita akan wrap vlog ni sebab kita orang dah penat. Dah malas Kita nak tak edit record lagi hari ni. duk. Dewan dengan day tu tak edit lagi duk. So, bagi lah kita orang tunggu air ni sejuk. So, kita orang wrap lah vlog ni.
Yes. So guys, vlog untuk hari ni sampai di sini je. Kita dengan menikmati green tea panas yang tak berapa nak panas dah sebab luar ni sangat sejuk. Luar ni sangat sejuk. Aku dah start gigil. Kita orang pun tak pakai outfit yang proper untuk keluar. Temperature untuk malam ni. Zero kan? Okay, ni temperature untuk malam ni. Celsius by 3. Kita tengok dia punya feels like dia. Oh, feels like 2 tadi, feels like 1. Malam je lagi negatif 1. Negatif 1 Feels like negatif 2. So, esok kita mungkin expect some snow sebab esok temperature dia kemungkinan berapa? 2 sampai negatif 3. Antara 2 dengan 3 negatif tu. Lepas tu dia punya feels like dia boleh sampai negatif 8. Negatif 8 kan. Esok tu negatif 8 tu malam. Tak pukul 1 pagi. Tapi kita tak ada lah kat sini. mungkin kita ada lagi. Sebab kita kan tukar plan. Pukul 1 petang tu dah start negatif 8. Esok pula kita orang kemungkinan besar akan tukar plan and balik lambat dari Kyoto. Sebab ni banyak benda yang kita miss. Tadi banyak benda yang miss. Tak tahu calculation salah kat mana. Tapi macam tu lah. Kita orang punya itinerary pun gitu-gitu je. Itu pun kita tak ikut itinerary. Kita orang ikut, ikut Kepala warna. kepala sendiri je. Kita ni buat seorang-seorang. Kita orang yang dah. Kita dah lah pakai 2 layer. Ya dah. 2 lapis je. Aku seluar tak pakai. Aku pakai heat tag je. Okay, heat tag je. Nampak tak? Dengan ni. Apa panggilnya? Ini tak tahu slipper hotel ni. Ini pun aku letak benda ni daripada katil. Kalau tak kita tak boleh nak pijak sini. Ya dah. Sejuk sangat. So rasanya vlog untuk hari ni sampai sini je. Minum dulu air. Green tea. Ya, tak nampak. Okey, nampak. Doakan supaya esok turun snow. Ya dah, kita datang sini mengharapkan snow dah. Betul. So kalau snow esok, vlog kita akan menjadi lagi chaos. Tapi dia tulis tu macam snow lah atas tu. So hopefully betul-betul snow. Kalau betul-betul snow, memang gacur. Memang gacor, memang W guys. W in the chat. Rasanya sampai sini je. Kita dah tahan. Kita nak masuk dalam balik. Ya dah. Dah sejuk sangat. Kita esok dah guys. See you guys tomorrow.